Bagaimana kita nak ambil hati suami dalam wujud rumah tangga yang bahagia dan berkati? Suami isteri ada dua orang tak penting mana, dua hati. Dua hati ni suami kena menang selalu. Allah sebut dalam Quran, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, bila ada perbalahan menang suami. Maksudnya kita isteri mengalah pada perkara apa? Pada perkara yang bukan maksiat, benda-benda biasa. Suami nak pergi Cameron Highland, isteri nak pergi Bukit Tinggi. Faham? Biarlah dah sambil bertegang leher, menang suami Cameron Highland. Faham lagi? Itu contoh. Nah, isteri nak pergi ke Janda Baik, suami nak pergi ke apa benda ni, Kota Baru makan angin. Faham? Menang suami. Itu benda kita mengalah. Faham? Bila kita mengalah, maka harmonilah rumah tangga. Bila tak mau mengalah, tu yang balah. Faham lagi? Mengalah benda-benda lagu ni tak ada masalah. Cuma suami jangan semua nak menang. Nah, Nabi kata khairukum li ahli. Sebaik-baik suami yang paling baik dengan isterinya. Faham? Waktu kalau boleh begini, isteri kita kalau dia minta RM1 bagi RM2. Kalau minta RM5 bagi RM10. Ajar lagu tu. Bang, kita di telefon kita, bang, ada mana bang? Ada kat Sogo. Bang, tolong beli beg tangan bang. Tu RM30. Mana boleh RM30? Awak isteri saya RM300. Tu cara dia. Ada mana bang? Ada dekat ni Wan Utama ni. Beli kat selipar saya RM40 itu. Mana boleh awak bini saya? Kasut RM400. Cat anak anjing. Hush puppy. Dah. Contoh dah bini kita. Bang, minta lah RM10. Tak ada, beg tangan kosong. Ambil RM1,000. Tu cara dia tuan. Tahu tak? Buat lagu tu, jangan hangguk-hangguk saja. Buat lagu tu. Setuju tak orang perempuan? Setuju tak? Nak 10 bagi 1,000. Baru dia tak marah. Kita kahwin lagi. Dah.